Kenapa lelaki susah nak mengaku ada masalah mental? Kenapa ramai lelaki susah nak cakap mereka ada anxiety, stress atau depression? Adakah sebab ego atau ada faktor lain? Dalam psikologi, ada satu konsep dipanggil toxic masculinity, di mana lelaki diajar sejak kecil bahawa menunjukkan emosi itu lemah. Lelaki ibarat kereta enjin, dah lama berbunyi pelik tapi tetap teruskan perjalanan sebab fikir tak apa, nanti okey sendiri. Sampai satu masa, kereta tu rosak teruk dan lebih susah nak dibaiki. So apa nak buat? First, ubah mindset. Minta bantuan bukan tanda lemah tapi tanda bijak. Yang kedua, tahu limit sendiri. Mental kita sama macam badan. Kalau sakit, kena rawat. Yang ketiga, cari support system. Tak perlu cerita semua orang. Cukup ada tempat yang selamat untuk luah. Lelaki yang berani cari bantuan lebih kuat daripada yang pendam sampai merosakkan diri sendiri. Jangan tunggu sampai rosak teruk baru nak cari jalan keluar. Korang pernah tengok kawan lelaki struggle tapi dia tak cakap aku okey? Tag member yang selalu buat perangai macam ni. Tekan butang follow untuk lebih banyak info tentang kesihatan mental, sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.